Okey, sambung tadi. Saya masak ni dalam 15 hingga 20 minit. Apa ke, tapi untuk first tu buka api besar lah kan. Sebab tak cukup masa, masak pas-pas macam ni lah hasilnya. Okey. Telur mata dan sambal belacan pula. Sambal tumis ikan tamban. Sorry, yang tadi bukan ikan bilis tapi ikan tamban. Ikan tamban ni saya masak lama-lama sebab nak bagi lembutkan dia. Sebab hari tu saya makan stil keras. Tapi saya suka rasa ikan tamban. Cuma hari tu saya rasa kerasnya. Tadi saya masak macam godek-godek dia dalam kuali tu lama-lama sikit. Bagi dia mengelegak kan. Okey. Itu saja. Yang kami makan lah, 2 beranak ni. Okey. Assalamualaikum.